Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban tahun kita menyambut Ramadan. Tetapi seandainya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, apakah yang kita akan lakukan? Ramadan sekiranya ia adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, saya umpamakan sebagai seorang yang akan menghadapi hukuman gantung sampai mati, dan dia diberi pilihan untuk memilih apakah yang pilihan yang terbaik ataupun apakah yang dia akan lakukan. Begitulah juga dengan kita. Apabila Ramadan ini Ramadan yang terakhir, apakah yang kita akan lakukan? Apakah amalan yang kita rancang untuk kita lakukan? Maka sepatutnya yang pertama sekali kita berazam akan melaksanakan puasa dengan bersungguh-sungguh untuk menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mati melainkan kamu Islam, dalam keadaan kamu Islam dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir, hendaklah kita melaksanakan salat kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan niat dan tekad yang menunaikan salat dengan penuh khusyuk dan tawaduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan melaksanakan amalan-amalan yang lain dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seandainya inilah Ramadan yang terakhir bagi kita, hendaklah kita ikhlaskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya hendaklah kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Seandainya inilah Ramadan yang terakhir bagi kita, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, mensucikan diri kita dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi